Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Safa, Pengetua Cemerlang SMK Taman Indah, Encik Muhammad Rafi bin Janu, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Syazra binti Sarani, Guru Penolong Kanan Al-Iwan Murid, Puan Nuswadawi binti Abdullah, Guru Penolong Kanan Pemberi, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini bukan sekadar sambutan biasa, tetapi hari untuk kami semua menghargai insan yang menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kami, iaitu guru. Guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, tetapi guru membentuk masa depan, membina impian dan mengubah kehidupan seorang pelajar menjadi insan yang berguna. Di sebalik kejayaan seorang doktor, jurutera, anggota polis, tentera, atlet mala pemimpin negara, pasti ada seorang guru yang pernah percaya pada dirinya. Guru-guru yang dikasihi sekalian, kadang-kadang kami degil, kadang-kadang kami lambat memahami, kadang-kadang kami buat cikgu kecewa, tetapi cikgu tetap sabar mendidik kami tanpa pernah putus asa. Terima kasih cikgu kerana tetap hadir dengan senyuman walaupun penat. Terima kasih cikgu kerana tetap mengajar walaupun suara hampir hilang. Terima kasih cikgu kerana tetap percaya bahawa setiap pelajar mampu berjaya. Sesungguhnya jasa guru tidak mampu dibalas dengan wang ringgit maupun kata-kata. Ilmu yang cikgu berikan akan terus hidup dalam diri kami sampai bila-bila. Sempena Hari Guru ini, saya mewakili seluruh pelajar ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru yang dikasihi. Terima kasih kerana menjadi wira di sebalik kejayaan kami. Guru hebat melahirkan pelajar hebat, dan pelajar hebat tidak akan lupa siapa gurunya. Itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang dikasihi sekalian. Sekian, terima kasih.